Ayah, eja beautiful macam mana ayah? Beautiful. B-I-B-Y-U-U-T-I-T Beautiful. Betul lah. Okey ayah, terima kasih. Abang, ni, mari belajar gosok baju ni. Kenapa abang kena belajar pula ya? Ayah kan ada kat rumah. Ayahlah gosok baju abang. Tak boleh lah, minggu depan kan abang nak masuk asrama. Masuk ke asrama nanti, abang kena gosok baju sendiri tau. Ayah duduk kat rumah bukan buat apa pun. Ayahlah gosok baju abang. Takkanlah ayah nak pergi asrama abang gosok baju hari-hari. Aduh, kalau abang belajar ni, kalau abang tak dapat straight A macam mana? Abang tak boleh belajar banyak-banyak dalam satu masa. Abang banyak alasan betul. Nah, mari belajar. Belajar. Yelah. Nanti tak ada siapa nak buat tau. Adik nak tengoklah abang belajar gosok baju ayah. Letak slow-slow je bang. Macam tu. Jangan tekan kuat sangat, nanti hangus baju. Macam tu. Macam ni? Ya. Ayah, kenapa nak kena gosok baju ayah? Kita kena gosok baju lah, dek. Baju ni lepas kita basuh, dia berkedut. Kita nak hilangkan kedut tu, kita kena gosok lah. Nak hilangkan kedut lah? Hilangkan kedut lah. Oh. Ada apa tu ayah merah-merah dalam stareka? Arak abang, janganlah tiup. Kan ayah suruh abang belajar, abang belajarlah. Ni salahkan abang pula. Ayah suruh abang belajar gosok baju, bukan suruh tiup stareka tu. Ini salah ayah lah. Kenapa ayah letak arang dalam stareka? Yelah, arang ni bila letak arang, tapak stareka tu panas. Bila panas, kita gosok baju, nanti hilang kedut. Apa ayah basuh balik? Tak boleh basuh dah. Ayah tengok dah tembus ni.